Yang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa ataahu min asnafil mal kullihi fa utiya bi fa'arafahu ni'aman fa'arafaha. Golongan ketiga adalah seorang yang Allah kurniakan dia rezeki yang luas dan dengan macam-macam harta benda yang dia miliki, dan dia membantu orang dengan hartanya itu. Nanti di hari kiamat Allah akan tunjukkan nikmat, dia pun suka. Tapi Tuhan akan tanya, apa amalan kamu yang kamu rasa layak dapat semua benda ini? Oh, dia pun kata, ma taraktu min sabili tuhibbu an yunfaqu fiha illa anfaqtu fiha laka. Saya dulu ada rezeki, saya tolong orang, bantu orang miskin, anak yatim, macam-macam saya tolong. Semuanya saya buat kerana-Mu ya Allah. Allah Ta'ala jawab, kazabta, pedah, jangan nipu aku. Walakinnaka fa'alta liyaqal huwa jawad faqad qila. Awak dulu tolong orang siang malam masuk Facebook macam-macam supaya orang kata awak tu jawad. Oh, pemurahnya dia, dermawannya dia, baiknya dia. Faqad qila, dan awak dapat gelaran itu. Orang memang panggil awak ni orang yang paling dermawan, bukan kerana aku. Hai malaikat campur di dalam neraka. Hadis ni tuan-tuan, hadis riwayat Muslim dan juga ada riwayat daripada An-Nasa'i, disahihkan oleh Al-Hakim dan dipersetujui oleh Az-Zahabi. Maknanya nak ngabarkan, nak ajak orang buat baik boleh, tapi jangan melampau dengan tak buat kebaikan itu. Suruh orang mencegah kemungkaran tapi tak buat, itu salah besar. Tapi kalau setakat tuan-tuan kempen, marilah kita bersedekah, Masjid Tepian Putra akan membuat bangunan baru, marilah kita membantu. Tapi tuan-tuan tak membantu, tak sampailah lempar pada neraka gitu, itu kes lain. Itu kita tak mampu juga. Kita tukar memanjangkan saja kempen.